Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dalam segmen Jom Terjah. Pada kali ini kami akan bawakan salah satu unit di HRC. Yang menariknya di unit ini, anda akan belajar tentang cara hidup pemakanan yang sihat dan tips-tips berguna untuk gaya hidup seimbang. Jom kita tengok apa yang menarik di sini. Jom. Apakah fungsi dan perkhidmatan disediakan oleh DRC? Fungsi dan perkhidmatan di unit Diabetes Resource Center ataupun DRC, kita memberi penerangan tentang penyakit kencing manis ataupun diabetes. Kita memberikan khidmat nasihat dan juga sesi kaunseling tentang penjagaan, pengawalan kepada orang awam dan juga pesakit kencing manis. Siapakah yang boleh mendapatkan perkhidmatan di DRC dan bilakah waktu operasinya? Kita menawarkan servis dan juga khidmat nasihat kita terbuka kepada orang awam dan juga pesakit kencing manis yang ingin mengetahui lebih ataupun khidmat nasihat daripada kami. Kami menawarkan servis kami beroperasi setiap hari Isnin hingga Jumaat, tidak termasuk cuti umur, 8 pagi hingga 5 petang. Pendidikan tentang diabetes penting dalam kehidupan seharian. Okey, dia ada 4 perkara kenapa kita pendidikan diabetes adalah penting. Pertama adalah disebabkan kita tahu diabetes ni sendiri adalah satu penyakit yang kronik. Jadi pesakit kencing manis ni perlu pemantauan yang berterusan untuk kita monitor bacaan gula darah dia. Yang kedua, melalui pendidikan diabetes ni sendiri, kita dapat menanam pemahaman yang lebih mendalam kepada pesakit dan dalam masa yang sama dia dapat membantu mencegah komplikasi diabetes seperti kerosakan buah pinggang, serangan jantung, neuropati dan juga gangguan pada penglihatan. Nombor 3 adalah melalui pendidikan diabetes ini, pesakit kita dapat memberikan pesakit pemahaman yang lebih dengan meningkatkan pengetahuannya. Dalam masa yang sama, pesakit akan lebih produktif, hidup lebih aktif yang akan meningkatkan keyakinan diri dia. Dalam masa yang sama, dia dapat meningkatkan kualiti hidup dia juga. Nombor 4 yang terakhir adalah pendidikan kencing manis ni bukan sahaja tertakluk pada pesakit kencing manis, tapi kita juga menggalakkan daripada kalangan orang awam dan juga ahli keluarga, yang mana dia dapat membantu memberi sokongan emosi dan sokongan kepada pesakit dalam menjalani dan dalam penjagaan diabetes itu sendiri. Pesakit hadir ke DRC dan memulakan proses rawatan dengan pendaftaran. Seterusnya, bacaan tekanan darah diambil sebagai langkah awal pemantauan kesihatan. Pesakit kemudian akan berjumpa dengan nurse educator DRC untuk sesi konsultasi dan pendidikan kesihatan. Dalam sesi ini, pesakit akan diberi penerangan berkaitan penjagaan diri serta rawatan yang diperlukan. Apakah nasihat yang paling penting DRC ingin sampaikan kepada pesakit diabetes? Kami ada satu nasihat yang paling penting kepada semua pesakit di luar sana. Jangan tunggu sampai ada komplikasi dan baru nak bertindak. Secara menyeluruhnya saya nak bagi tahu, diabetes ni boleh dikawal kalau berilmu, berdisiplin dan penjagaan secara konsisten. Kawal diabetes hari ini dan lindungi kualiti hidup anda. Dan itu dia, sampai di sini saja segmen Jom Terjah HRC pada kali ini. Semoga anda mendapat gambaran lebih jelas tentang perkhidmatan, fasiliti dan kepakaran yang ditawarkan oleh DRC. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow kami di semua platform HRC untuk update terkini dan segmen yang akan datang. Bye-bye!